Okey, bersama dengan kami Dunia Ya, Yok. Yok. Ya, saya. Pakai baju kod ni daripada mana Yok? Saya bawa balik dari meeting. Miti Yok, dari sailing ke apa? Bukan, Megah. Megah. Megah Sdn Bhd. Oh, dapat projek ke Yok? InsyaAllah. Oh, projek Juta Yuta ni sekarang ni Yok Ya. Ya, jadi ada satu permintaan Yok. Apa permintaan tu? Komen daripada kita punya sahabat. Okey. Dia suruh kita buat satu perbincangan tentang yang bahagian TVET lah Yok. Okey. Jadi TVET sekarang ni kerajaan pun kata TVET anak muda, generasi muda ni ambil ke arah TVET. Okey. Jadi salah satu bidangnya elektrik Yok. Elektrik. Yang saya nak tanya ke Yok ni adalah satu bidang elektrik yang bahagian komputer Yok. Bahagian penjaga jentera tu. Okey. Jadi orang kata dalam soalan tu dia juga kata boleh tak Yok terangkan kategori-kategori level chargeman tu Yok. Boleh? Jadi daripada pekat bawah sampai pekat atas Yok. Jadi boleh. diorang demo dalam tu duk menanya ni, tak faham ni kategori yang tu Yok. Jadi nanti kita terangkan satu-satu, nanti lain posisi je, dia mana nak tahu je Yok. Boleh. Ambil kat mana semua tu. Boleh. Okey Yok. Boleh terang Yok. Boleh. Ya, pantang ditanya Yok. Pantang ditanya, Yop akan menjawab. Pantang Okey. ditanya. Okey, Yop. Sebelum ni Yop ada pergi kursus apa ni Yop TVET? pergi ya? Pergi. Bukan bos Megah Holding saja. Bukan Megah Holding saja. Yop pergi ambil ilmu. Yok. Hidup ni mesti kena ambil ilmu Yok. Kena ambil ilmu. Bukan kata nak ambil chargeman. Bukan nak ambil chargeman. Kita mendengar apa hala tuju TVET ni. Yok, Megah Holding ni pun projek dia bukan kata projek bahagian civil pun. Dia sapu belakang elektrik. Semua sapu. Jadi Yok kena tahu juga. Kena tahu juga. Itu yang pergi kursus Yok. Itu yang pergi kursus tu. Jadi bila kita pergi, kita baru nampak, bila kita tahu badan, kita nampak keadaan sebenarnya. Kena soalan ni tanya kat Yok ni. Memang Yok dah pergi kursus lah. Dah pergi kursus. Alhamdulillah saya masih segar dia nak ingatan saya. Kalau macam tu Yok boleh bagi tahu Yok. Okey, kalau kategori chargeman, penjaga jentera elektrik, electrical chargeman. Okey Yok. Kalau rotan rendah je, bermula dulu A0, AO. Okey. Lepas AO, Okey Yok. A1, talian atas. Talian atas. Okey. Lepas A1, lepas tu Yok. A4. A4. Itu adalah 3 kategori rotan rendah. Okey. Penjaga jentera. Okey Yok. Maksudnya kena ikuti daripada AO, A1, A4. Maksudnya itu kena lalui dahulu. Itu kategori rotan rendah. Rotan rendah. Okey Yok. Untuk yang rotan tinggi pula, okey, kena duduki BO. Minima dia. Minima BO. Sekatan tu BO sebelah kiri. Okey. Dan B1, maksudnya ada lebih kelebihan lain, rotan tinggi. Talian atas rotan tinggi. Okay. Dan terakhir sekali B4. Jadi itulah kategori dia. Itulah kategori dia. Kategori di bawah komputer penjaga jentera. Masuk kategori dia daripada rotan rendah ke rotan tinggi. Kalau Yok berminat nak ambil Yok, di mana lokasi Yok kata kita nak buat rujukan ke? Kepada adik-adik yang berminat untuk melanjutkan pelajaran nak mengambil jurusan penjaga jentera elektrik ni, bolehlah pergi di mana-mana pusat latihan yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Hanya diiktiraf saja. Jangan pergi tempat yang redah je, takut dapat ajaran sesat nanti. Kena tipu. Scammer. Jadi ajaran sesat nanti belajar pun dapat ilmu yang sesat juga. Bermasalah. Kalau kata Yok sesat tak apa. Biar saya sesat, jangan adik-adik kalau aku sesat. Semoga apa yang saya memberi ni memberi manfaat pada adik ni. Adik-adik ni dia tidak Megah Holding macam Yok sekarang. Ya, saya. Jadi dia baru nak Takut baru nak kena tipu. Kita tak nak adik tu. Macam tu. Sebab generasi adik-adik ni yang kena maju ke depan. Kat dunia ni, dunia tipu sebenarnya. Dunia tipu. Jadi kita patah balik tadi. Kategori dia A1, AO, A1, A4, BO, B1, B4 Yok. Ya, itu saja ya perkongsian dia. Itu saja. Ya.
Tanya lagi saya nak jawab ni. Oh, nak tanya lagi. Saya banyak lagi ilmu saya yang saya nak sampaikan kat adik-adik kat luar sana. Oh, nanti kita buat sesi lain. Bukan bidang elektrik, apa-apa bidang yuk semua laku. Boleh. Itu kata trademark yuk tadi tu. Ya. Pantang ditanya kalau tidak dijawab. Ya, betul. Ya. Jadi kita akan bincang lagi pada lain hari yuk. Di sesi lain. Nanti kita akan baca komen-komen netizen. Dia kata apa yang yuk kena bercakap, kita akan buat rekod dan kita akan bercakap. Dan kita post untuk netizen boleh baca balik. Betul. Dan boleh dengar balik. Betul tak yuk? Betul. Ya, kami Direct Selling Megah Holding ada je sesi yang mana boleh kami slot kami masuk. Ya. Jangan terpaku pula dengan baju Megah Holding kami hari ni. Ya. InsyaAllah kami membantu. Ya, okey yuk. Terima kasih banyak yuk. Dunia yuk. Cuba komen, subscribe dengan like yuk. Ya, terbaik. Okey yuk. Okey.